Abang Zul perasan tak tayar ni? Perasan tak tayar? Ini dua axle ni kecil, dua axle besar. Salam. Baru kerja di company baru sekarang. Dah berhenti kerja. Dah tak bawa Scania lagi. Sekarang ni bawa truck China pula. Dah lebih kurang 3 minggu lah. Macam tu lah. Dengan truck ni memang banyak kelainan lah. Sebab sebelum ni pernah bawa model Sinotra Volvo. Lebih kurang dah 7 tahun tak ada bawa truck China. Sekarang dah pandu balik truck China model Dayun DYX 12 420G. Model Volvo SM12 Popular. Mirror dia macam ni je, macam FMX Ya betul. Kira dia kurang blind spot lah. Model 420G. Lebih kurang 12,000 cc lah. Sama juga dengan dulu dia, masih pakai rem ni. Ini electrical cable dia kena cucuk dekat situ.
Lepas tu kena on screen, baru rem ni belakang tu boleh buka. Okay, rem kali ni agak panjang sikit. Dia boleh lipat, lipat dua lah. Tak macam dulu lah, satu kali turun je. Tapi pun masih lagi kena lapik kayu juga untuk naikkan kren. Spring spring dah. Ya. Spring dah. Ada. Lang kali 4 lang kali 4 je. Jangan nak lepas. Dah pisau. Tapi yang ini betul dia ada tinggi sikit lah. Yang Scania tu Santai dah. lebih kurang 1 meter. Ini hampir 1.2 meter Oh. ketinggian dia. Macam mana? Barang pun akan jadi lebih tinggi lah. Yalah, Mungkin, sensor of gravity lari lah. Ya, kena beringat sikit lah. kena ingat. Okey, ni nanti ada orang tanya ni, getah tayar ni buat apa je? Getah tayar ni ambil kat Westport hari tu untuk lapik rem tu lah macam biasa, untuk naikkan crawler. Sebab besi dengan besi dia tak lekat, jadi bila lapik tu dekat hujung sampai sini dia ada satu singkaman lah pada crawler crane tu untuk naik. Tapi model yang ini axle dia gantung belakang, tak macam yang dulu. Bahan rear lift. Semua 4 axle lah, trailer. Lagi ada kelebihan sikit lah kalau bawa pipe ke apa, ada lubang. Ada lubang, ada standby lubang. Kayu kurang lagi sebab baru ambil lori ni kan. Sekarang ni tengah kumpul-kumpul. Yang ada ni betul-betul untuk naikkan mobile crane saja. Walaupun bawah ni biasa lapik, naikkan crane tak dapat nak lapik sebab kayu yang ada tu cukup untuk naikkan crane je. Okey. Ini trailer by Firama. Ya, Firama. Yang ini button untuk turunkan rem, turunkan yang merah ni. Yang hijau ni naik, tapi kena sambung electrical cable tadi yang dekat depan dengan switch kena on sekali. Kalau tidak nanti ada orang kacau tangan bila tekan kat sini. Dia turun terus. Okey, ni berapa jom? Ini biasa kalau turunkan nak naikkan mesin, turunkan tekan switch. Di dalam pun ada switch. Tapi di dalam bila kita off kunci, dia naik. Walaupun kita on. Kalau kita tak matikan enjin lah. Bila kita matikan enjin dia akan kedudukan ni, tergantung ni. Wah, belok nah. Wah. Okey, lepas tu naikkan balik. Okey, nak naikkan balik, tariklah. Untuk kontrol yang dalam tu, sebab apa? Echo kalau dia dah naik ni, masa kita corner tempat sempit-sempit dia boleh spark. Jadi untuk elakkan dia spark tu, ada satu switch kat dalam tu, kena on switch tu bagi tayar dia turun. Safety sikit lah. Kalau dia ada tergantung macam ni, tempat sempit-sempit, boleh kena tiang macam-macam lah. Dia lambat sikit lah tu.
tapi dia naik. Okey. Okay, Abang Zul perasan tak tayar tu? Perasan tak tayar? Ini dua axle ni kecil, dua axle besar. Saiz tak sama. Yang ini 70. Yang belakang sekali ni kecil dengan yang depan sekali. Yang tengah-tengah depan, tu? Yang ini dua axle ni 70. Nanti bunga dah habis, semua pakai 70. Okay, ada rendah sikit. Ni nak habiskan dulu yang ni, yang saiz 80 ni. Okey. 275 80. Yang belakang 275 70. Sama yang ni lah. Boleh lah, kurang sikit lah tinggi. Dia bahaya dia masa naik crawler lah, yang kalau tinggi-tinggi ni. Walaupun ada lapis getah kan, Takut dia mengerongsong. Raya. Saya katalitik. Oh betul. Ya. cc. Kan 11,000 lebih lah. Dekat 12 liter lah. Dekat-dekat lah. Macam teori juga. Boleh lifting kan? Ring cabinnya, turbo, ring. Bar dia nyambung dia simpan lah. Nak bol-bol lah.